video modul digital yang saya buat. Saya just nak tunjuk sepintas lalu macam tu lah supaya cikgu faham lah apa yang saya nak interview kejap lagi. Ini saya akan mainkan, saya buat guna PowerPoint je. Selamat datang ke Smart Hijaya Learning. Hai, jom belajar huruf hijaya bersama-sama. Sila pilih butang menu yang telah disediakan. Okay, dekat sini. Kita kena tekan lah ni, button ni tekan untuk pergi ke halaman utama. So, halaman utama adalah sedikit animation kapal terbang tu. Ada empat menu. Ujian pra ni untuk kita jawab sebelum kita gunakan modul digital ni. Ujian pasca ni untuk kita dah selepas kita belajar gunakan modul digital ni. So, untuk check kita punya kefahaman ni kan, kita baru lepas dah belajar huruf hijaya guna modul ni, baru kita tekan ujian pasca ni. So, kita pergi yang pertama dulu, ujian pra. So, sini ada sedikit pengenalan lah. Dia animation ni akan bagi tahu lah tentang ujian pra tu. Ada arahan dia, so kita tekan je. Okay, dia akan bawa kita ke work wall sebab saya buat guna work wall. Okay, kita tekan je mula. Okay, dekat sini kita kena padankan lah huruf-huruf yang ada ni dengan suara dia. Contoh kat sini start kan, kita tekan dekat sini tempat ikon audio ni. Dia akan bunyi sort. So kita kena carilah mana satu huruf sort. So kita akan ambil, letakkan dekat sini. So macam seterusnya ni huruf Y. So kita ambil lah huruf Y, kita akan letak dekat sini. Macam tu. So kita balik-balik lah dekat modul digital tadi. Huruf-huruf ini mulakan sekarang dan beri yang terbaik. Kita tekan balik lah untuk balik ke halaman utama. Okay, seterusnya kita pergi tekan button ni, belajar. Belajar ni ada dua option, dua menu. So kita tekan dulu mari menyanyi ni. Kita akan tengok video Upin Ipin. So video ni dia akan ajar murid-murid menyanyi huruf alif bata lah. Saya cepatkan sikit. Itulah sampailah habis. Okay, saya nak cepatkan sikit. Kita balik, tekan balik. Buat button ni kembali. Okay, kita tekan ke mari belajar. Okay, mari belajar ni kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah. Okay, kita tekan ni audio ni, dia akan apa bunyi lah. Alif. Ni adalah huruf alif. Dia boleh tekan banyak kali lah. Alif. Sampailah murid tu pandai menamakan ni huruf alif. Tekan butang yang seterusnya. Untuk ke huruf seterusnya, ni huruf ba. Saya buat ni sampai habis lah, sampai huruf ya. Sampai habis lah huruf ya. Okay, kita kembali ke halaman utama kita. Untuk saya tunjukkan ujian pasca pula. Ujian pasca. Kita tak tengok lagi permainan. Tengok dulu permainan. Okay. Permainan saya buat Plan vs Zombie lah. Ada animation tulisan sikit. Lepas tu kita akan tekan kat sini. Saya kata tekan mula kan. Tekan mula. Okay, dia akan keluar arahan. Okay, kita boleh pilih je lah huruf apa yang kita nak dekat sini untuk jawab soalan. Contohnya A kan, saya ambil A. Lepas tu, okay. Saya tak tekan pun, saya just layang-layang je ni, anak panah ni.
So dia akan bunyi. Ni huruf ba ke, ta ke. Contohlah saya jawab salah kan. So akan keluarlah animation zombie untuk menyatakan bahawa jawapan tu salah. Okay, kalau saya tekan betul, dia akan bawa kita ke sini lah. Untuk kita boleh tekan dadu untuk tengok satu macam scene video Plant vs Zombie lah, tumbuhan lawan dengan zombie. So kita tekan, dia akan bawa lah. Ni murid-murid bolehlah tengok. So diorang akan macam dapatlah menarik perhatian diorang untuk jawab soalan yang seterusnya. So dia akan tengok siapa yang menang, tumbuhan atau zombie yang akan menang. Okay, tumbuhan yang menang. Okay, seterusnya kita akan tekanlah dekat sini. Okay, kita boleh pergi ke soalan seterusnya. Macam tu lah. Okay, ni kita jawab kan. Kita jawab ya kan. Kita tekan dadu. Dia akan bawa ke scene yang berbeza lah setiap kali kita jawab soalan tu betul. Okay, scene kali ni pun plant yang menang, tumbuhan. Oh tak, zombie yang menang. So kali ni zombie yang menang. Okay, seterusnya kita baliklah ke halaman utama kita sebab kita nak tengok ujian pasca lepas kita belajar gunakan modul ni. Wow, hebat semua. Selepas menggunakan modul Ni digital adalah jom kita animation tengok sejauh sikit. mana kamu dah faham huruf hijaiyah dan So saya tekan bunyinya. terus lah. Jom Ni ada kita arahan lah. tengok Dia akan bagi tulis tahu. huruf dengan bunyi yang tepat. Mulakan sekarang dan beri yang terbaik. Okay, tekan. Dia akan bawa kita ke Wayground quiz. So tadi saya start over lagi. Tunggu je, kita letak je nama apa. Okay, kita start game. Okay, kat sini kita kena tekan lah audio ni bunyi huruf apa? Ba. Okay, ba. Kita tekan huruf ba. Okay. Seterusnya kita tekan Fa. sa. Sad. Sad ke fa? Fa. Dia kata huruf fa kan. Tapi kalau kita jawab salah, so dia akan keluar macam ni. Macam tu lah. So itulah saja modul yang saya bina. Okay.